welcome to Taha Kelemboy channel. How to make original cheesy slime. Let's get started. Hello. Hari ni saya nak buat slime macam ni. Okay, jadi nama dia original slime. Okay, mari kita ke bahan-bahan dia. Okay, bahan yang pertama saya menggunakan clear glue daripada Chanbi. Ianya sangat-sangat bagus. Okay, dan jangan guna gam yang ada toksik. Okay, nampak ni non-toxic. Dan bahan yang kedua saya menggunakan white glue daripada Chanbi latex. Ianya pun non-toxic juga. Okay, dan best. So saya sarankan menggunakan gam berjenama Chanbi. Okay, dan yang ketiga saya menggunakan shaving foam. Ianya berbau ataupun berbau lemon lime. Okay, seperti air yang saya minum, lemon. Jadi kalau tak ada shaving foam ni, boleh gunakan sabun, tapi bukan sabun yang jenis gel. Sabun tu bancuh dengan air dan kemudiannya goncang dan dapatkan dia punya buih-buih tu. Okey, jangan yang gel punya. Okey, kemudiannya saya menggunakan food colouring berwarna kuning. Kalau boleh saya tak sarankan untuk menggguna watercolour. Ya, watercolour saya tak sarankan sebab ianya akan memberikan tekstur yang lain, okey, kepada slime itu. Jadi gunakanlah food colouring. Dan kalau korang nak tambah bau essence, boleh tambah. Okey. Dan kemudiannya saya menggunakan air panas. Okey, air ni panas. Untuk apa? Ya, untuk membuat slime activator. Dan kemudiannya saya menggunakan borax. Borax ni saya beli dekat online, dekat Shopee. Jadi boleh beli. Borax ni sebenarnya sabun basuh baju ya. Dan ianya tak berbahaya, melainkan jika korang telan borax ni dan kalau kulit korang ni sensitif. Okey, nampak tu. Tapi kalau korang beli borax dalam kotak, ini memang kotak sabun baju. Kemudiannya saya menggunakan mangkuk dan juga spatula. Tak pun anything untuk korang gaulkan slime itu. Okey. Oh, lupa juga. Saya menggunakan sudu yang kecil ni untuk mengambil borax tu daripada bekas tu. So, apa lagi? Let's get started. Okay, first kali sediakan mangkuk ni, pastikan mangkuk ni bersih. Okay, yang ni memang tak boleh hilang. Ya, it's okay. Dan kemudiannya korang gunakan clear glue. Seberapa banyak yang korang nak. Saya nak tuang banyak ni. Okay, saya nak buat banyak ni. Oops. Okay, saya nak buat banyak tu saja. Dan kemudiannya korang ambilkan white glue dan tuangkan dia sama banyak dengan clear glue. Okay. Sikit lagi. Okay, cukup. Kemudian ni korang ambil lah anything untuk korang gaulkan tu sampai dia sebati. Bismillahirrahmanirrahim. Gaulkan elok-elok, jangan sampai tumpah. Slime ini tidak berbahaya, melainkan korang makan slime ni ataupun korang
telan slime ni ataupun tangan korang ataupun kulit korang tu yang sensitif. Selama saya bermain slime, tangan saya tak ada pun mengelupas apa semua tu. Means tangan saya tak sensitif dengan slime ataupun borax. Okay, dan kemudiannya dah settle. Dan saya letak ni kat tepi dulu. Dan saya ambil air panas tadi dan juga borax tadi untuk membancuh slime activator. Oops, tadi buka pula. Okay. Nampak ni. Ni beli kat Shopee, okay. Dan kemudiannya korang ambil tadi. Kalau air banyak ni saya akan ambil dalam 1 sudu. Dan kemudiannya korang gaulkan slime. Tapi lagi senang kalau gunakan botol lah. Kalau guna botol just tinggal nak goncangkan dia. Kalau guna ni kita kena gaulkan sampai dia hilang. Saya gunakan belakang ni sebab depan ni kotor. Sampai dia hilang serbuk dia, tak pun sampai dia larut lah. Nak bagi larut lagi senang kalau guna air panas lah macam ni. Okay, kita biarkan dia dahulu. Dan kemudiannya kita kembali lagi bersama bancuhan gam kita. Dan kita akan meletakkan shaving foam. Oops. Okay, korang jangan letak terlalu banyak dan jangan letak terlalu sikit. Agak-agak lah. Kalau terlalu banyak ianya akan menjadi fluffy slime. Okay, saya letakkan banyak tu saja. Jangan terlalu banyak je. Oops. Gaulkan sampai dia sebati dan sebati. Okay, and then lepas gaul ni lah waktunya untuk kita meletakkan warna, food coloring or essence yang korang nak letak. Tapi saya tak akan letak essence. Essence saya letak di next slime lah yang saya nak buat. Okay, so untuk slime ni saya letakkan food coloring je. Nampak tak colour kuning ni? Kuning telur ya. Oops. Saya nak buat bagi jadi colour pastel yang muda, yang sangat lembut. Jadi kita mengambilkan sudu tadi. Oh, dah ada dalam tu. Okay, tak apa. Dah terturun dalam tu. Jadi kita biarkan dia. Kita sambungkan menggaulan ni. Kita letak tepi dulu. Okay, boleh letak lagi. Okay, letak di situ dulu. Cantik. Kacau. Tada. Thumbnail. Oh, cantiknya. Lalu je. Okay, kita kena gaulkan dia sampai dia memang sebati. Okay, pewarna untuk jadikan dia colour sama macam cheese. Okay, so saya akan tambahkan lagi pewarna. Kita ubah pemikiran daripada pastel to cheese colour. Because I love cheese so much. Okay. Sekejap. Lupa. Food colouring tu kalau boleh jangan terlalu banyak. Sebab nanti takut dia tak jadi. Tapi kita try dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta dia jadi. Kalau tak jadi, I don't know. Kita sangat-sangat sedih kalau tak jadi sebab lama kita buat slime. Hampir setahun. Ya, cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudiannya kita meletakkan air ini.
sedikit demi sedikit untuk mengelakkan ketidakjadian. Okeylah. Okey. Bleh. Banyaklah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah. Jadi. Okey, nampak dia dah berkumpul. Bergumpal. Just not berkumpul. Just bergumpal ni nice. It's really nice. Kemudiannya tuangkan sedikit lagi. Okey, seperti yang saya cakap, saya lagi galakkan ataupun saya lagi syorkan anda untuk meletakkan slime activator ini di dalam botol, sebab jika ada lebih, macam ada slime activator yang lebih, kita boleh simpan dalam botol. Kalau kita tak dalam cawan, macam manalah kita nak simpan yang lebih tu. Sekarang tumpah tak patah pasal, kena marah dengan mami. Nampak tu dia nak jadi, dia macam cheese. Okay, macam cheese. Tapi walaupun colour dia tak sepekat colour cheese, but it's okay. Wah, tapi ada je kan cheese colour ni. And kalau macam ni, korang dah boleh kurangkan penggunaan slime activator, sebab takut dia jadi tak jadi keras. So yeah, kita just guna, just godakkan je. Okay, kalau macam ni saya akan start guna tangan, dan pastikan tangan korang tak terlalu kering. Segala habuk, segala kotoran lah, senang. Sangat-sangat best. Saya letakkan situ dulu. Tuangkan sikit je lagi, sikit. Okay. Oops. Oh, bestnya. Very soft. Nampak tu? Dia tak siap lagi, tapi dia dah. Saya just celup macam tu ya, sebab nak ambil sikit. Tapi tangan saya tak kotor. So ya, air tu pun tak terjejas. Bestnya. Nampak betapa indahnya slime ini. Slime ini hanya sekadar mainan dan bukan makanan. Jika anda mahu menjadikan ia sebagai makanan, makanlah. And then masuk hospital. And then kalau panjang umur, masuk hospital saja. Kalau tak panjang umur, anda akan dimasukkan ke dalam batu dua. Faham tak saya? Faham tak maksud saya? Faham. Kita bersihkan dengan, nampak tak? Best sangat. Okey, nampak tak dia macam ada bubble macam tu lagi. Kalau macam ni, kita kena tunggukan dia selama sehari tak pun 2 hari. Tapi dia dah very soft. Tapi kalau tangan siapa yang tak biasa main slime lagi, dia akan melekat. Dan kalau yang tak biasa main slime lagi tu, boleh tambah slime activator sikit. Okay. Best kan? Okay, tekstur dia agak berbeza daripada yang ni. Nampak tak, yang ni lagi keras. Maybe sebab menggunakan watercolor, but yeah, dia tak keras tau, tapi macam lagi padat kan. Ya, tapi ya, saya lagi menggunakan lah watercolor ni sebab dia nampak tu. Lagi best. So sampai di sini sajalah kita punya video. Jadi jangan lupa like and subscribe video ini, okay? Dan jangan lupa tunggu untuk next video.